Hari ni aku dijemput sempena pembukaan restoran Ar-Rasul. Inilah ownernya Tuan Habib serta keluarga. Aku datang ni lebih kurang dalam pukul 6.40 petang. Petugas semua sedang membuat persiapan terakhir. Untuk menu hari ni, jomlah kita tengok apa yang ada. Semestinya lah nasi biryani serta dengan ayam goreng kilanya. Sebagai memberkati majlis pada hari ini, Bilal Masjid Prima Sarjana Kajang Tuan Amin mengemudikannya. Selesai majlis bacaan doa, kita terus ke majlis potong ribbon sempena pembukaan restoran Ar-Rasul. Serentak dengan acara makan pun bermula. Alhamdulillah, cuaca cantik hari ini. Kalau dulu restoran ini dikenali sebagai IBM ataupun Al-Hayati, sekarang Ar-Rasul buka 24 jam ya. Bolehlah korang lepak santai di sini sambil-sambil menonton World Cup. Boleh tahan ramai juga kesemuanya yang datang. Ayam goreng restoran Ar-Rasul ni memang mantap. Apa-apa pun tahniahlah kepada Tuan Habib sempena pembukaan restoran baru. Sedap. Sedap. Lagipun banyak dia bagi. Congrats untuk bos ni kedai baru. Renovation cantik ni. Banyak cantik ni. Sekarang lagi besar. Duduk lagi serenang. Jadi kami sebenarnya untuk berbuka puasa di sini jatuh pada hari Ashura, iaitu sangat 10 Muharram. Encik Habib iaitu owner restoran Ar-Rasul. Sekarang tibalah masanya aku nak makan dulu ya. Ayam gorengnya memanggil-manggil pula tu. Masuk aja ke dalam mulut, terasa rempah ratusnya. Nasinya pula tak payahlah cakap, memang lembut. Belerai, masak elok lah orang cakap. Kalau dah terliur tengok kita orang makan, apa lagi? Jomlah kita pergi ke restoran Ar-Rasul. Ucapkan tahniah kepada Tuan Habib kita dapat melaksanakan yang restoran yang ketiga. Tanya pada bos Abigan, ni hari makan kenduri yang free. Besok pun ni pukul 7 Okey, bye-bye. Suasana dalam restoran pun apa kurangnya sekarang, memang padat. Dekat luar pun penuh juga. Apa-apa pun harap bersabarlah ya. Ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Habib. Semoga dimurahkan rezeki. Tahniah kepada Tuan Habib 24 jam yang berada di dalam kawasan Ekonsif. Selesai je solat maghrib, barulah jemaah surau dan masjid kita sampai. Satu periuk nasi kita dah habis. Jangan risau, ada lagi tu Barisan masih panjang beratur tu Apa-apa pun harap bersabar. Sedap, Alhamdulillah. Free, barang free. Dapat tiap-tiap malam lagi bagus. Terima kasih kepada Tuan Habib kerana sudi menjamu ke ahli jemaah semua. Ini kebetulan puasa Ramadan 10 Muharram. Agak Cik Berani ni memang rasa sedap sangatlah. Jangan ketiga ni dan 24 jam. Memang turun semua jemaah-jemaah kita. Alhamdulillah, memang santai betul malam. Pak Kamat pun ada jugalah. Walaupun datang lewat,